Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni 20 hari bulan 1 bersamaan dengan tahun 2024 guys. So hari ni aku nak VC and sign agreement untuk rumah yang aku nak beli ni lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rezeki. Lain orang, lain rezeki dia. Tapi aku dalam umur 22 ni, apa yang aku nak capai? Kalau boleh, aku nak lain daripada yang lain. Nak beritahu ke tak? Nak beritahu ke tak? Nak beritahu ke tak? Hello, Assalamualaikum. Salam. Buat apa tu? Buat apa? Belum. Belum makan ni. Belum masak lagi. Tu tak fikir nak masak apa lagi? Tak. Ibu tadi dah makan sebelum balik rumah. Ya, Bu. Orang fikir macam dah ready nak beli kereta. Beli kereta. Ya, beli kereta. Nak bawa kereta balik sini ke? Nak pakai kat sana? Ke nak suruh kita orang yang pakai kereta tu? Tak ada lah, beli kereta lepas tu letak sana lah dekat Semban. Tak ada beli kereta untuk pakai sini dah. Kiranya nanti kalau beli kereta tu balik sana dapatlah guna sementara. Kiranya dah beli awal. Oh, dah beli awal. Apa? Cadang nak beli kereta apa ni? Tak beli kereta apa? Beli kereta lepas tu tuannya tak ada. Tuannya duduk sana. Nanti kereta tu letak je, tak boleh pakai, rosak, dah membazir. Beli kereta setiap bulan nak bayar. Untuk tapi kan aset. Tapi kan aset. Memanglah aset. Kita beli benda yang sepatutnya yang kita ada. Contoh beli rumah. Beli rumah tu yang pentingnya. Kereta tu kemudian boleh. Lebih baik sekarang ni ibu nasihatkan apa? Beli rumah. Beli rumah dulu. Contoh dah balik sini dah ada rumah. Tak payah pening-pening kepala nak fikir. Kereta tu bila-bila masa pun boleh beli. Janganlah beli rumah banglo sampai 7-8 biji bilik Nanti orang cubalah tengok fikir. Okay lah, salam kat Yang nanti. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, bye. Ragak lah. Alright guys, sekarang ni kita dah sampai dekat tempat perumahan ni. Kalau korang tengok memang betul-betul baru lah. Tak ramai lagi yang masuk ataupun loading barang ke apa. Dan sakit. Masalah untuk TNB, sini uruskan. Alright guys, kita dah dapat kunci, alhamdulillah. So ini dia punya file-file dekat dalam ni. So jom
tanpa melengahkan masa, kita pergi tengok rumah. Kunci tau. Dah dapat kunci. Oh, ini depan ni rumah ni. Rumah kita guys. Jom keluar. Jom bro, cepat bro. Assalamualaikum. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Besar pintu ah. Gemuk orang masuk. Assalamualaikum. So guys, inilah rumah kita. Ibu. Kata-kata untuk anak kita. Kata alhamdulillah dari rumah, tahniah. Selamat berhutang. Selamat berhutang. Okay, yang ni dekat bawah ni kita ada tandas. Okay, Sakinah, jom buat review cepat sikit. Sakinah ready ya, review ah. Okay. Guys, okay, kita nak buat. Next. Setelah details ni ataupun kat dapur kita ada toilet satu di belakang. Agak luas. Sampai ke tepi ni kita ada bahagian tepi. Ni apa? Oh, ada cermin untuk bilik. Tadi bilik gas ni di belakang. So kita tak pakai tangga. Rumah kita tak tinggi sangat. Dulu dia kecil-kecil nak rumah 2 tingkat. Yes, tercapai lah. Tak dapat rumah 2 tingkat. Nak kolam tak dapat. Kat sini nampak apa? Dia tangki apa? Tangki. Oh, ini apa? Mobil. Oh, sini Family gadget apa? Dia nama dia mobil. so ini bilik pula. Besar ni, katil tu, almari. Ini. Okay, elektrik memang tak ada. So ini toilet dia. Jom, toilet dia sama kat macam bawah. Semua dia tinggi. Tinggi. Jom. Next yang ni lah, bilik master bedroom. Besar ini. So nanti kita akan panjang ke depan. Kita besar kan. InsyaAllah ada segi ni. Jom kita duduk luar. Oh ada toilet betul. Toilet dia sama juga. Besar dia macam ni. So dia ni kita punya bahagian luar. Orang sebelum dah tentang ini. Misalnya so guys, itulah dia. So total untuk rumah ni adalah 4 bilik, bilik tidur dan 3 bilik air. Kalau korang tengok rumah ni dalam usia 23 tahun. Okay, aku dah beli rumah ni waktu umur tahun, aku beli rumah ni tahun lepas kan? Tahun lepas orang beli ke? Tahun lepas. Umur 22 aku dah ada rumah. Sebab apa aku tadi tu tak buat video lagi? Sebabkan rumah ni tak siap lagi. So aku dah beli rumah waktu umur 22 lah. Sebab tu aku claim dekat dalam video ni, rumah aku beli rumah waktu umur 22. Dan tak semua orang boleh capai, tapi aku ada di kedudukan waktu umur 22 ni yang ada rumah. So Alhamdulillah, yang mana kat luar sana tu korang juga boleh, tak ada siapa yang mustahil untuk capai apa benda yang aku tengah dapat sekarang. Semua orang boleh, cuma usaha. Lepas tu korang
kena explore. Macam aku, ibulah bayar rumah belajar dulu kan, nak beli kereta dulu, nanti ibu kata ibu tak bagi, lepas tu ibu kata dia bilang rumah jadi aset dulu. Tak ada kaya. Kita sepatutnya azan untuk rumah ni. Tunggu kan? Azan jom azan doa. Sekali kita sujud syukur. Kiblat dia. Kiblat dia. So guys, ibu kita dah nampak dulu kan dia punya defect. Dia punya dinding ni ada beberapa kerekahan. Ni, kepala. Takut ada air. Dia buat masuk DMB tu. Maknanya hari ni, dia kata apa tadi? Dia akan buat dah kan? Alright guys, kita dah selesai azan dan kita sujud syukur tadi. Kalau korang tanya kenapa sujud syukur terus macam tu, belajar. Sujud syukur, korang tak perlu ada duduk pun. Dia baca niat, lepas tu kiblat yang penting. Finally dapat Allah. So jom ni kita nak applykan drone. Itulah sebabnya kenapa aku beli drone. Aku nak tengok kawasan rumah aku. So jom. Kita masih lawa gila dekat atas ni. Dia dah balik. So guys, itulah footage-footage yang aku ada untuk tunjukkan kepada korang. Kalau nanti akan datang, aku dah renovate rumah mereka, dah cantik sikit, aku akan beritahu korang. Jadi semua, tak ada benda yang mustahil dekat dalam dunia ni kalau korang sendiri explore, usaha, belajar macam mana korang nak tingkatkan kualiti diri korang, nak jadi yang terbaik untuk versi korang sendiri tanpa melihat kejayaan orang lain. Kalau korang tengok hari ni, apa yang aku capai ni adalah hasil titik peluh aku sendiri dan of course doa daripada ibu ayah aku, family aku, kawan-kawan. And thank you juga kepada mana-mana yang berdoa untuk aku, even kita tak kenal rapat sekalipun. So,
Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Apa yang aku capai hari ni adalah doa yang aku langitkan setiap malam dalam setiap sujud aku. Aku syukur sangat-sangat. Jadi aku nak kata bangga dengan diri aku sendiri. Sebab apa? Aku capai apa benda yang orang lain dalam usia aku sekarang ni tak tercapai lagi. Alhamdulillah. Bukan aku nak cakap besar ke apa, tapi korang nampak tak benda tu sekarang ni? Korang pun boleh jadi macam tu. Kalau korang usaha, tingkatkan kualiti korang untuk jadi yang lebih terbaik daripada apa yang korang pernah nampak orang sekeliling korang buat. Aku harap korang terinspirasi lah dengan perjalanan aku daripada kosong sehinggalah apa yang aku capai dan akan datang yang aku akan buat dalam hidup aku ni. Apa yang aku nak katakan lagi adalah terima kasih sangat-sangat pada semua yang mendoakan aku, yang support aku, kawan-kawan. Lepas tu yang mana pernah bagi kata-kata hinaan, mencemuh aku. Aku maafkan. Okay, aku tak makan hati tu, yes, kita akan makan hati juga. Tapi aku maafkan. Aku anggap tu sebagai positif, kata-kata yang untuk membakar semangat aku menjadi lebih kuat untuk mencapai yang lebih yang terbaik untuk tunjukkan dekat semua orang. So guys, kalau korang nak tengok aku buat house tour akan datang, korang komen dekat bawah apa yang perlu aku buat dekat bahagian-bahagian dapur, dekat bahagian ruang tamu, dekat bilik aku tu. Mungkin personal aku sendiri lah, tapi benda-benda part dapur, ruang tamu tu mungkin korang boleh suggest ke apa ke kan. So yang mana yang ada tim-tim decoration, korang boleh lah komen dekat bawah. Okay, yang tu lah. Kalau korang nak tengok aku buat house tour, susah sangat nak cakap kan, house tour, komen dekat bawah guys. And insyaAllah benda ni akan mengambil masa lah, sebab kitanya bukan anak orang kaya guys, kita usaha sendiri punya mah. Okay, so semuanya take time. Tak apa, tak ada masalah. Sebelum ni boleh je kan, sampai aku dapat rumah kan, tak ada masalah pun. Dan insyaAllah akan datang akan ada banyak lagi pencapaian aku yang aku dah target sekarang ni. Cuma sekarang ni senyap-senyap. So guys, see you in the next video. Assalamualaikum. Ciao.